Bagaimana emas lindungi kita daripada inflasi? Dulu tuan-puan, RM50 boleh isi satu troli. Sekarang cuma separuh. Itu tandanya inflasi. Inflasi ni curi duit kita tanpa kita sedar. Tetapi emas kekal bernilai. Malah semakin tinggi nilainya, jika semua simpan dalam bentuk tunai, nilainya semakin lemah. Cara atasinya tuan-puan adalah simpan sebahagian di dalam bentuk emas. Emas lindungi kuasa beli kita dan kekayaan dalam jangka masa yang panjang. Bila duit jatuh tuan-puan, emas tetap berdiri kukuh. Itulah perlindungan nilai yang sebenar. Tuan-puan tukarkan sebahagian simpanan anda kepada emas melalui akaun Emascape hari ini. Mulakan RM100 dan ke atas setiap bulan tuan-puan. Kecil nilainya tetapi besar kuasanya suatu hari nanti. Tuan-puan mulakan tabungan, hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.